Pertama, Tun Dr. Ismail Abdul Rahman. Tun Dr. Ismail dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri kedua pada tahun 1970, menggantikan Tun Abdul Razak yang ketika itu menjadi Perdana Menteri. Beliau dikenali sebagai seorang pemimpin yang berprinsip, tegas dan dihormati oleh semua kaum. Tun Dr. Ismail memainkan peranan penting dalam memulihkan kestabilan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969. Namun, malangnya, beliau meninggal dunia pada tahun 1973 ketika masih memegang jawatan tersebut. Ramai menganggap bahawa sekiranya beliau masih hidup, besar kemungkinan beliau akan menjadi Perdana Menteri ketiga Malaysia. Pemergiannya meninggalkan kekosongan besar dalam lanskap politik negara dan membuka jalan kepada Tun Hussein Onn untuk menjadi Timbalan dan seterusnya Perdana Menteri. Kehidupan dan legasi Tun Dr. Ismail sering dikenang sebagai contoh seorang pemimpin yang mengutamakan negara melebihi kepentingan peribadi ataupun politik. Kedua, Tun Musa Hitam. Tun Musa Hitam merupakan Timbalan Perdana Menteri keempat Malaysia yang berkhidmat dari tahun 1981 hingga 1986 di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum itu, beliau aktif dalam UMNO sejak awal kemerdekaan dan pernah menjadi Menteri Pelajaran serta Menteri Dalam Negeri. Musa dikenali sebagai seorang pemimpin yang berwawasan dan berani mengemukakan pandangan yang berbeza. Namun, perbezaan pendapat yang semakin ketara antara beliau dan Tun Mahathir akhirnya menyebabkan beliau meletakkan jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri pada 1986. Peletakan jawatan ini mengejutkan ramai pihak dan menamatkan peluang beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Selepas itu, beliau masih aktif dalam bidang diplomasi dan pernah menjadi wakil khas ke PBB dan pengerusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Suhakam. Walaupun tidak pernah mencapai kerusi nombor 1 negara, Tun Musa Hitam tetap dihormati sebagai antara tokoh intelektual dan pemikir penting dalam sejarah politik Malaysia. Ketiga, Tun Abdul Ghaffar Baber. Tun Ghaffar Baber dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri kelima dari tahun 1986 sehingga 1993, menggantikan Tun Musa Hitam. Beliau dikenali sebagai seorang pemimpin akar umbi yang sangat disenangi rakyat, khususnya dari luar bandar. Ghaffar bermula sebagai seorang guru, kemudian aktif dalam politik dan memainkan peranan besar dalam penubuhan UMNO Melaka. Walaupun tidak mempunyai latar pendidikan yang tinggi seperti tokoh-tokoh lain, kebijaksanaan politik dan pengalaman beliau menjadikan beliau dihormati di kalangan pemimpin UMNO. Namun pada tahun 1993, beliau ditewaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pemilihan parti untuk jawatan Timbalan Presiden UMNO. Kekalahan itu secara langsung menyebabkan beliau meletakkan jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Walaupun tidak menjadi Perdana Menteri, sumbangan Tun Ghaffar terhadap pembangunan luar bandar dan pendidikan tidak dapat dinafikan. Beliau dikenang sebagai simbol perjuangan rakyat biasa dalam dunia politik tanah air. Keempat, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2018 selepas kemenangan Pakatan Harapan, Dr. Wan Azizah mencatat sejarah sebagai wanita pertama yang menyandang jawatan tersebut. Beliau juga merupakan Presiden Parti Keadilan Rakyat dan memainkan peranan penting dalam membentuk gabungan pembangkang yang akhirnya berjaya menumbangkan Barisan Nasional. Namun, Dr. Wan Azizah tidak pernah menyatakan hasrat untuk menjadi Perdana Menteri. Malah, beliau lebih dilihat sebagai penjaga kesinambungan reformasi ketika suaminya Datuk Seri Anwar Ibrahim masih di penjara. Ketika Anwar dibebaskan, beliau memberi laluan sepenuhnya kepada beliau sebagai calon Perdana Menteri yang seterusnya. Dalam sejarah politik Malaysia, Dr. Wan Azizah dikenang sebagai simbol kesetiaan, ketabahan dan kepimpinan wanita dalam suasana politik yang penuh cabaran. Kelima, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi merupakan Timbalan Perdana Menteri semasa era pentadbiran Datuk Seri Najib Razak bermula tahun 2015 dan kemudian sekali lagi selepas 2022 dalam Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim. Zahid mempunyai kerjaya politik yang panjang dan pernah memegang pelbagai portfolio seperti Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kemajuan Desa. Namun, beliau tidak berpeluang menjadi Perdana Menteri walaupun memegang jawatan Presiden UMNO. Antara faktor yang menghalang kenaikannya adalah kontroversi dan pertuduhan mahkamah yang dihadapinya. Selain itu, suasana politik negara yang semakin kompleks dan kehadiran calon Perdana Menteri lain yang lebih dominan seperti Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin turut menjadi halangan. Walaupun begitu, beliau kekal sebagai antara pemain politik yang penting dalam Malaysia, terutamanya dalam membentuk kerajaan perpaduan selepas PRU 15.